Kepada pasangan yang nak mendirikan rumah tangga pada tahun 2028, boleh ikuti tips ni untuk kumpul dana perkahwinan tabung kahwin anda. Lelaki simpan 1 gram, perempuan simpan 1 gram. Simpan setiap bulan selama 3 tahun. Hujung 3 tahun nanti, pada tahun 2028, sudah ada sebanyak 72 gram. Waktu tu harga sekitar RM50,000 dan ke atas. Jadi boleh gunakan sebahagian untuk mas kahwin dan hantaran, lagi sebahagian besar sebagai belanja kahwin. Daripada setiap bulan ataupun setiap minggu kita pergi dating, habis RM100, RM200, bawa anak dara orang ke hulu ke hilir, habis duit juga. So ini kesilapan anak muda. Bila bercinta, sibuk nak dating, habiskan duit. Tapi kumpul duit tak nak. Lebih baik kita tekad buat simpanan untuk pergi ke next step. At least kalau kita tak berjaya untuk pergi ke next step, in case ada berlaku apa-apa kepada hubungan kita, sekurang-kurangnya kita dah ada simpanan dan boleh terus fokus untuk membina diri, improve diri kita sendiri dan capai kejayaan ataupun matlamat kewangan yang lain. Kepada anak-anak muda, pastikan kongsi video ni kepada partner ataupun pasangan masing-masing yang mana ada target untuk melangsungkan perkahwinan pada tahun 2028. Boleh sangat nak penuhkan tabung kahwin sebelum 2028.